So ni buat setting hari ni untuk buat live je malam ni. So agak line clear lah, tak ganggu lah. Kan, okey. Sekejap kita tunggu kamera sampai. Kamera tak sampai lagi. Saya balik dulu. Saya balik lah. Baik. Tak apa, jangan pusing kan. Okey, dah. Boleh letak dekat sebelah sini tak? Dekat sebelah apa? Okey, cun. Tak, saya sikit. Okey, nampak bara api tu. Okey. Kita buat bara api tau. Oleh Brother Zul untuk buat bara api. Guys, okey. Tadi dah sikat rambut kan? Minum air dulu. Okey guys. Sebenarnya semalam lagi saya nak buat live tapi tak sempat. Jadi saya nak ulas berkenaan dengan 50,000. 50,000? Tahu tak 50,000 ni? Tahu tak 50,000 ni? 50,000 yang Anwar kena bayar lah. Kan? So Anwar kena bayar 50,000. Tetapi bila saya tengok balik, walanon, ceplos ni dia punya bangang dia ni. Bila dia bagi tahu 50,000 Anwar adalah sen lalat. Anwar tengok, Anwar tak gunakan mahkamah. Dia Perdana Menteri, dia boleh gunakan mahkamah kalau betul. Dia tak bayar pun 50,000. Guys, seulang lagi sekali. Ingat balik, dia kena ingat. Anwar nak tukar ketua hakim. Ingat tak? Kau ingat tak ni? Kan dulu Anwar nak tukar ketua hakim. Yang sorok titah dendam, Terry Rudin tu. Dia nak tukar ketua hakim. Tetapi peguam-peguam berarak, bantah dan rakyat bantah. Akhirnya, Majlis Raja-Raja tak lantik Terry Rudin. Lantik ketua hakim yang sekarang. So, Anwar dah gagal. Dia dah gagal nak kawal mahkamah. Kemudiannya apa dia buat? Ingat, cuba ingat. Dia naikkan gaji hakim. Kau orang lupa ke? Dia naikkan gaji hakim. Baguslah naik gaji hakim kan. Baguslah dah 15 tahun tak naik. Tetapi this is Anwar Ibrahim. Jadi bila tempoh hari dalam kes Yusof Rota, mahkamah perintahkan untuk Anwar bayar kos mahkamah 50,000 kepada Yusof Rota. Keputusan mahkamah lah. Jadi kalau ada yang kata, Anwar tengok dia tak gunakan mahkamah, dia patut boleh gunakan mahkamah. Sebab dia dah gagal daripada peringkat awal. So dia kena bayar lah. Itu pun, kau boleh tengok kenyataan Tuan Rafiq, peguam kepada Yusof Rota. Peguam dia minta 10,000 kos mahkamah. Tapi Tuan Rafiq bantah, bagi tahu, dia kata, dah buang masa banyak. Anwar buang masa. Jadi minta 150,000 tapi akhirnya mahkamah benarkan 50,000. Jadi itulah jumlah amount yang Anwar kena bayar kepada Yusof Rota. Dapat? Jadi bukan isu kata Anwar tak gunakan mahkamah. Tak ada. Anwar memang tak boleh masuk campur hal mahkamah. Sebab apa? Sebab dia tak dapat grip daripada awal lagi. Jadi kenapa kena bayar 50,000 ni? Kenapa kena bayar 50,000 ni? Ni kes apa? Guys, saya cerita sikit lah. Kan Yusof Rota ni kan, dia buat satu laporan polis bahawa Anwar jilat leher dia. Polis siasat, buat ujian poligraf. Lepas tu tak tuduh Anwar Ibrahim. Tiba-tiba kes tak ada dah. Jadi Yusof Rota ni demi maruah dia buatlah tindakan saman sivil. Saman sivil. Jadi dalam proses saman sivil ini, Yusof Rota menyerahkan nama-nama saksi yang akan disapina dalam pembicaraan saman sivil ini. Selepas Yusof Rota hantar senarai nama saksi, tiba-tiba Yusof Rota telah ditangkap kerana memiliki dadah dan senjata api. Yang mana akhirnya Yusof Rota merengkuk 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Sehinggalah mahkamah memutuskan Yusof Rota dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri dengan memiliki dadah dan senjata api. Yang mana Yusof Rota dalam laporan polis bagi tahu Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafah Sabado, individu yang disyaki, dipercayai oleh Yusof Rota yang membuat perangkap letak dadah dan senjata api ke atas diri dia. Kau ingat tak ni? Jadi, kes saman tersebut berjalan. Tiba-tiba Anwar Ibrahim minta imuniti, minta kekebalan. Kau orang lupa ke? Kan Anwar minta imuniti, minta kekebalan. Yang kita semua ketawakan dia. Mana ada Perdana Menteri ada kekebalan? Waimah raja-raja pun boleh dituduh di mahkamah. Ada mahkamah khas. Tapi Anwar Ibrahim minta imuniti, minta kekebalan.
Yang mana dia minta untuk semakan bahawa Perdana Menteri ini ada kekebalan, ada imuniti. Jadi inilah proses dia. Yang mana perbicaraan tak dapat berlangsung kerana Anwar fight. Minta semakan sama ada dia ni ada imuniti, ada kekebalan ataupun tidak. Jadi bila sampai kepada tarikh bicara, Anwar tukar peguam. Anwar tukar peguam nak melengah-lengahkan perbicaraan. Kemudiannya pergi masuk, adalah delay, itulah postpone. Akhirnya tempoh hari surrender. Tarik balik. Sebab benda ni Anwar yang filekan. Faham tak ni? Anwar yang filekan minta semakan. Jadi perbicaraan induk yang pertama ni tangguhlah sebab selagi mana tak selesai yang Anwar minta semakan ni. Jadi bila itu hari dia tarik, maka perbicaraan Yusof Rota sama Anwar Ibrahim akan berlangsung di Mahkamah Tinggi. Tarikh saya tak ingat bila. Kalau ada siapa tahu boleh tolong komen. So enjoy the show lah guys. Jadi dalam kes 50,000 ini, itu permulaan yang pertama. Bila masuk perbicaraan, seperti saya bagi tahulah, kita semua ni nakkan keadilan. Betul? Ada yang tak nak keadilan ke? Kita semua nakkan keadilan. Jadi kita nak tahu dalam kes Yusof Rota ni, apa yang Anwar takut sangat? Apa yang Anwar takut sangat sampai kau minta imuniti, minta kekebalan, lepas tu kau naya budak tu letak dadah, letak senjata api, sampai budak tu merengkok 9 bulan, 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Jadi kita semua nak tahu betul. Ada orang kata, dia kata ni kes jilat leher. Betul lah, kes ni memang kes jilat leher. Tapi sebenarnya Anwar ni memang dia suka jilat. Betul tak guys? Dia ni bukan suka jilat, dia suka kolom. Semua Anwar ni semua benda. Kan? Depan belakang dia taruh Anwar Ibrahim. Tapi takkanlah pasal jilat leher sampai macam gini dia punya takut dengan Yusof Rota. Bermakna apa? Bermakna Yusof Rota ada pegang rahsia besar. Macam sebagi tu tempoh hari lah. Saya taklah rapat dengan Yusof Rota, tapi kita pun ambil tahulah apa yang menyebabkan Anwar ni takut sangat. Apa guys? Saya dah cerita kat kau apa yang menyebabkan Anwar ni takut. Sebab sepanjang Yusof Rota bekerja dengan Anwar Ibrahim, yang orang duk tanya, Yusof Rota ni buat kerja apa? Kalau dulu Saiful Bukhari yang mangsa liwat Anwar Ibrahim, dia orang kata Saiful Bukhari sebagai pembancuh kopi. Jadi Yusof Rota ni bertindak sebagai apa? Penulis kepada Anwar Ibrahim. Takkan penulis je. Jadi inilah perbicaraan yang kita nak tengok, yang mana kita nak tahu apa yang sebenarnya Yusof Rota nak dedahkan. Jadi dalam proses kesamaan sivil ini, apabila mula perbicaraan, Yusof Rota akan masuk dalam kandang saksi dan akan memberikan keterangan. Jadi kita semua nak tahu apa benda, rahsia apa, barang apa. Betul? Korang semua nak tahu? Saya nak tahu. Kita nak tahu, kita nakkan kebenaran. Kita semua nakkan kebenaran. Jadi kita nak tahu. Jadi kita harap Anwar jangan bagi alasan tangguh lagi lah. Bermakna perbicaraan dengan bulan April ke? Jalan lah. Jangan tangguh-tangguh lagi lah. Okay. Settle bab 50,000. Okay. Keduanya, tengok hari ni kecoh lah. Ramai orang macam, apa dah jadi? Apa dah jadi? Korang rekod tak ni? Korang tengah tak rekod. Saya tak ada buat rekod tau. Hari ni lah Hari ni kecoh sikit lah. Sebab semalam katanya Zaid Amidi. Zaid Amidi buat satu himpunan yang mana PAS ada beberapa orang ahli, beberapa wakil parti ada lah, yang membincangkan masalah orang Melayu dan Bumi Putera. Jadi bersimpang siur lah kenyataan yang keluar ni sebab PAS ada apa semua. Dia Zaid Amidi. Saya nak ingatkan kepada semua, ni Zaid Amidi. Macam saya bagi tempoh hari lah. Kalau kau Zaid Amidi, kes kau dah habis. Anwar tak boleh pegang telung kau. Dulu kau sokong Anwar jadi Perdana Menteri. So sekarang ni kalau kau boleh dapatkan sokongan untuk diri kau jadi Perdana Menteri, kau buat tak? Kau orang. Kalau kau orang Zaid Amidi, kau orang buat tak? Kau orang buat lah. Jadi tu sebab semalam dia buat program tu. Okey. Sekarang ni saya nak kau letak kau orang. Okey. Kau orang ni Anwar Ibrahim. Bayangkan kau orang Anwar Ibrahim. Kau jangan jilat pula. Ni bayang Anwar je. Kalau kau Anwar Ibrahim, kau tengok semalam Zahid Amidi, UMNO, PAS, Berjasa, Ikatan, parti-parti politik Melayu ni berkumpul bersama. Kalau kau Anwar Ibrahim, kau takut tak? Kau bengang tak? Saya tanya dengan korang ni.
Kau bengang tak? Kau takut tak? Kau dengan Anwar Ibrahim goyang, babe. Jadi kita tak kisahkan, biarkan. Sebab ni politikus. Kena faham, takkanlah kau orang tak nampak daripada 2018 sampai hari ni, politikus mabuk kuasa dia bukan fikir pasal kau orang pun. Dia bukan fikir pasal rakyat pun. Kau orang lupa ke? Lepas Tun Mahathir letak jawatan, kau orang tak nampak ke? 2020 Tun Mahathir letak jawatan, kau orang boleh tengok perebutan kuasa dia orang ni. Sampai macam-macam benda lah. Melompat lah, tikam menikam lah, kianat belilah apa semua. Sampai hari ni kau orang tak nampak ke? Kau orang nampak kan? Jadi sekarang ni biarkan dia orang. Biarkan UMNO nak buat apa, biarkan dia orang. Yang penting kita orang Melayu kena bersatu. Kita kena bersatu ni. Dan fokus kita ni adalah PRU 16 dalam kotak undi. Bermakna ikut apa yang Tun Mahathir cakap. Dia orang ni tak nak terima Tun Mahathir. Takut dengan Tun Mahathir. Betul tak? Tun Mahathir dah buat payung besar Melayu. Zahid buat rumah bangsa. Tak kisahlah dia nak buat apa, dia buat dia punya pasal lah. Yang penting satu lawan satu. Ini Tun Mahathir bagi tahu. Tun Mahathir bagi tahu satu lawan satu. Bermakna kalau PRU 16, apa jadi pun satu lawan satu. Dapat? Kita nak ambil balik kuasa ni. Nak pegang balik kuasa ni. So dengan kotak undi lah. So dia orang bergaduh sekarang, biar dia orang punya pasal bergaduh. Yang penting misi kita selamatkan negara. Okey. Ada juga kawan tanya lah. Camping ni ada kawan lah. Dia cakap, dia tak suka Zahid. Dia benci Zahid. Nama dia Reza. Dia ada ni. Dia benci Zahid. Dia tak suka Zahid Hamidi ni. Dia kata, habis bro, takkan Zahid Hamidi Perdana Menteri? Saya kata, aku pun tak nak Zahid Perdana Menteri. Tapi sekarang ni, mudarat besar, mudarat kecil. Mudarat besar, Anwar Ibrahim. Mudarat kecil, Zahid Hamidi. Setuju dengan saya? Tapi memang kita tak nak dua-dua. Tapi apa kepentingan sekarang ni? Apa kepentingan kita sekarang hari ni? Kita bukan ahli parti. Kita bukan pemimpin. Kita bukan ada position ke apa. So, apa kepentingan kita hari ni? Kepentingan kita adalah nak menyelamatkan tanah air ni, guys. Nak menyelamatkan negara ni. Dan kita dah tengok Anwar Ibrahim ni. Dia gadai negara ni. Kau dah nampak kan? So, misi kita terajang Anwar Ibrahim ni dulu. Buang dia dulu, tendang dia dulu. Lain cerita lain. Selagi mana dia ada, melingkup jahanam negara ni. Takkan tak nampak lagi. Melainkan ceplos bodoh memang dia tak nampak lah. Tengok, tempoh hari, Epstein File kan? Dedahkan pasal Epstein File. Ada tak nama Anwar Ibrahim? Ada tak nama Anwar Ibrahim? Saya tanya dengan korang ni, ada tak ada? Nama Anwar Ibrahim pun ada. Apa dalam Epstein File tu? Orang nampak benda simple. Tu bukan benda simple. Bila bagi tahu kalau Anwar jadi Perdana Menteri, boleh menguntungkan mereka. JP Morgan dan yang lain. So, kau kan nampak 3 tahun ni, kau tak nampak ke? Puak-puak ni untung bila Anwar jadi Perdana Menteri. Malaysia Airport jual kepada BlackRock, perjanjian Anwar Trump, perjanjian ketenteraan kita tak tahu. Takkan kita tak nampak? So, selamatkan negara ni. Ini keutamaan, ini prioriti kita. Dapat? Okey. Dan Zahid Hamidi lagi lah. Sorry lah tak habis ke pasal Zahid. Ada kawan mesej dekat Sir lah. Dia forward dekat Sir. Dia kata, bro, kau tak nak masuk UMNO balik ke? Kenapa pula? Sebab Zahid Hamidi buat statement lagi ni. Zahid Hamidi buat statement lagi ni. UMNO ajak bekas ahli dipecat, digantung yang berminat sertai semula parti. Jadi, korang pun tahu kan, Sir ni digantung oleh UMNO. 2021 Sir digantung 6 tahun oleh UMNO. Kenapa Sir digantung? Kerana Sir konsisten nakkan penyatuan ummah, penyatuan Melayu. UMNO PAS bersatu. Dan lawan menentang jajaran baru. Jajaran yang mana Zahid nak bawa UMNO bekerjasama dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana Sir menentang, Sir telah digantung oleh UMNO lah. Ni kepala pengat dia asal jadi lah, bapak munafik. Dia lah. Dia bapak munafik tu. Jadi, bila hari ni Zahid keluar kenyataan ni, ada member hantar dekat Sir. Saya cakap, kenapa nak kena masuk UMNO? Kau kan digantung. Guys, dia bukan soal parti. Dan saya nak ingatkan korang.
UMNO ni dia dah membusuk sampai ke usus. Fahamkan betul-betul. UMNO membusuk sampai ke usus. Korang faham tak ni? Jadi bila Zahid buat kenyataan macam gini, dia sebenarnya nak menghalalkan orang lain. Siapa? Dia nak menghalalkan orang lain. Kena faham tu. Siapa? Come on. Tim Alabok mesti cakap. Ya. KJ. So dia buat kenyataan ini untuk justifikasikan KJ tu masuk balik pada UMNO. Faham tak? Dan inilah yang orang kata bila Hamzah Zainuddin, kan dulu dia UMNO, dia lompat masuk Bersatu. So Bersatu dah tenang Hamzah. So sekarang ni Hamzah boleh balik pada UMNO balik. So inilah realiti yang berlaku. Tapi bagi kita macam Sir ni, UMNO dah membusuk sampai ke usus. Kena faham. Kenapa UMNO membusuk sampai ke usus? Okey, bagi tahu apa yang kau boleh repair dengan UMNO ni. Come on. UMNO berjuang untuk orang Melayu. Bagi tahu. Kalau ada ahli UMNO dalam ni, bagi tahu apa yang UMNO ni boleh diselamatkan. Bagi tahu kat celah bedah mana. Takkanlah kita tak belajar. 2020 PH tumbang kan. Bentuk kerajaan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. UMNO sokong. Lepas tu dia tak sokong. Anwar jadi Perdana Menteri, UMNO sokong. Sekarang ni tak sokong. So, kau nak benda ni berulang-ulang lagi ke? Tanya dalam korang. Ni ada 1,200 kat muka buku, ada 2,500 kat TikTok. Kau nak benda ni berulang-ulang lagi ke? Kau dah tengok kerosakan ni, kau nak benda ni berlaku lagi? Aku tak nak. Saya tak nak. Jadi kalau kita tak nak, kita kena talkinkan UMNO. Kita kena buang UMNO ni. Fahamkan betul-betul. Kenapa saya cakap macam ni? Punca kerosakan ni pasal UMNO lah. Tapi DAP musuh kita. Bang, DAP tu memang musuh. Tapi ada korang Melayu, korang ni nak undi DAP. Dan DAP 40 kursi, dia bertanding dekat kursi majoriti Cina. Bukan tempat Melayu. PKR, PKR. Memanglah PKR Parti Kunyit Rakyat ni. Lagi saya cerita pasal PKR ni. Parti Kunyit Rakyat. Tetapi dia bertanding dekat kawasan urban. Yang mana oleh kerana undi Melayu berpecah, dia menang. Tapi UMNO, dia bertanding dekat tempat orang Melayu. So, kau nak bagi kemenangan lagi? Kau nak tengok dia orang berulang lagi? Dia dapat lagi kuasa, dia bertelagah lagi. Dia berebut kuasa lagi. Kau tak nampak ke? So, UMNO dah membusuk sampai ke usus. Saya nak ingatkan, UMNO membusuk sampai ke usus. So, UMNO ni kena talkinkan. Tentang orang parti, orang politik, dia nak buat move macam mana, biarkan. Tetapi kita rakyat, kita kena ingat. UMNO membusuk sampai ke usus. Kita talkinkan UMNO. Bersatu ada masalah, ya. But harapan sekarang pada PAS lah. Harapan kepada PAS lah. Sebab PAS ini sebagai parti. So, PAS kena tarik yang lain lah. Itu je sebenarnya. PAS kena tarik yang lain. Kan? But apa pun, kita yang bukan parti, macam saya bagi tahu, ikut apa Tun Mahathir cakap. Tun Mahathir cakap apa? Melayu mesti bersatu, sign mati lawan Anwar Ibrahim. Pilihan raya, 1 lawan 1. So, kita ikut yang tu je. Jangan pening-pening, guys. Dapat? Okey. Minum dulu. 2,700 lah. Okey. So, cuba tengoklah kan. Saya tak adalah saya cakap saya ni pandai ke, meramal ke, tak ada. Tapi saya dah bagi tahu kan. Jangan masuk dalam perangkap. Macam isu kuil. Kan saya bagi tahu isu kuil ni perangkap. Ini perangkap, guys. Jangan kata tak perangkap. Perangkap. Okay. Dia ada 2-3 benda yang dia orang tengah rancang apa semua. Tapi alhamdulillah gagal. Tapi dalam masa yang sama, watak-watak ni tiba-tiba muncul. Macam dululah bila saya bagi tahu sumuk flotila wayang. Jebat pun cakap sumuk flotila wayang. And then jebat kena balon. Saya pertahankan jebat deraka waktu tu. Ramai orang balon dia. Tapi akhirnya orang nampak sumuk flotila wayang. Nah sekarang kau boleh tengok. Public figure dalam sumuk flotila join PKR. Betul? Join PKR. Sama tempoh hari.
yang kononnya Melayu ni, yang pergi gegar kuil apa semua ni, tiba-tiba join PKR. Siapa nama dia? Ada 2 orang katanya yang terpaling Melayu ni, tiba-tiba join PKR. Dia cerita betul. 2 orang rasanya. Siapa? Cuba tolong komen nama dia. Tamin Dari, seorang lagi. Seorang lagi siapa? Ha? Apa? Lekiu ke apa? Kau tak nampak ke? Why now? Why now? Termasuklah yang suami Nelofa tu. Why now? Sebab kita nak berhadapan dengan pilihan raya. We are going for PRU 16 dalam masa terdekat ni guys, insyaAllah. So, Melayu memang takkan undi PKR. UMNO kita akan talkinkan. So, ni strategi Anwar Ibrahim lah. Bawa masuk mereka-mereka ni, yang buat nama ni, isu kuil lah, sumut lah, supaya boleh memperbodohkan korang. Faham tak? Korang faham tak ni? Supaya boleh memperbodohkan korang. Sebab korang utak sok. Oh, dia ni pejuang ni, Melayu ni sekarang ni, pergi gegar apa semua. Sekarang nak masuk PKR. Kena join. Guys, saya bukan ahli parti mana-mana. Saya tak ada kepentingan parti ke NGO ke, tak ada. Misi kita selamatkan tanah Melayu. Saya dah banyak kali bagi tahu dah. Malam ni lah 3,000 kat sini lah. 1,300 kat sini lah. Kalau saya ada kepentingan parti, korang pun tak tengok live aku. Betul? Kalau aku ada kepentingan parti, korang tak tengok live aku. Kalau aku ada kepentingan peribadi, korang pun tak layan aku. Tiwala buat langsung tak layan. Takkanlah kita dah duduk macam gini, kita nampak segala kerosakan, kita masih lagi memikirkan tentang position kita, benefit pada kita, apa faedah kita. And then, ikut orang yang orang kau tahu orang tu tak betul. Orang tu tak betul sebab orang tu join parti kunyit rakyat, PKR. Yang kerosakan hari ni, siapa punya kerja ni? Jadi biarlah kita ni bijak sana. Dan akan ada lagi individu-individu yang akan join PKR. Dia akan join PKR. Sebab bertanding PRU 16 ni. Kenapa? Kerana nak memperbodohkan orang Melayu. Bila orang Melayu, dia takkan bagi undi kepada PKR. Maka dia akan letakkan calon-calon yang popular ni, yang baru masuk PKR ni, supaya dengan harapan boleh memperbodohkan pengundi Melayu. Kerana apa? Kerana 50% pengundi muda pada PRU ke-16 ni, 50% pengundi muda. Saya bagi satu contoh. Parlimen Setiawangsa. Parlimen Setiawangsa ni majoriti Melayu. Sekarang ahli parlimen dia Nik Nazmi. So dia dah clash dengan Anwar Ibrahim. So orang Melayu dah buat satu gelombang yang mana orang Melayu takkan undi PKR. Orang Melayu takkan undi UMNO. Orang Melayu akan undi Perikatan Nasional, tapi tengok siapa kepimpinan yang ada lah. For now, pass lah. Jadi strategi untuk mereka menang di kawasan-kawasan kursi-kursi PKR ini, dia mesti letak orang-orang yang popular. Orang-orang yang ada pengaruh. Jadi kalau macam Setiawangsa, dia nak letak siapa? Siapa? Dia letak Aflin Chowki. Aflin Chowki. Nampak tak? So sebab apa? Sebab dia artis. Dia popular. Nampak? Tapi saya tanya dengan korang, misi kita ni sebab dia popular ke? Sebab kita suka dia buat lawak ke? Saya tanya dengan korang ni. Misi kita nak selamatkan negara. Fahamkan betul-betul. Samalah ni watak-watak lain ni. Akan ada muncul ni. Silap-silap Caprice pun masuk PKR untuk bertanding PRU 16 ni. Sebab Anwar dalam keadaan yang terdesak. Dia perlukan mereka-mereka yang superstar ini untuk diletakkan bertanding di kerusi-kerusi PKR. Sebab dia perlukan populariti. Jadi macam Tamin lah, itulah, inilah. Akan ada lagi lah. Sebab apa? Sebab kononnya orang Melayu angkat dia. Guys, orang Melayu ni bijak.
Orang Melayu ni bijaksana. Dia lebih bijak daripada pengundi Cina sekarang ni. Kalau dulu pengundi Cina ni dia bijak. Tapi saya tengok PRU16 ni, pengundi Melayu lagi bijak. Setuju tak? Setuju tak? Jadi ingat apa saja mesti kena fikir why, kenapa, dan balik kepada objektif kita. Ini bukan tentang parti, ini tentang nak menyelamatkan tanah Melayu, menyelamatkan negara ni. Kalau kita faham yang itu, apa saja yang datang kita istiqamah. Faham guys? Dapat? Mantap. Okey. Apa lagi? Saling kunyit kongkang nak bertanding. Saling kunyit kongkang nak bertanding. Okay. Now, panas sikit. Topik panas sikit. Macam nak isap okok lah. Semalam, CAS, badan yang tentang bola sepak ni, dunia ni, telah memutuskan bahawa 7 orang pemain yang daripada luar negara yang dapat kerakyatan main bola sepak disahkan memang menggunakan sijil palsu. Yang mana palsu? Disahkan palsu. Guys, persoalan dia sekarang ini, bila nak bertindak, ambil tindakan kepada Pudin Poka. Betul tak? Sebab yang bagi kerakyatan ni Pudin Poka, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, yang kalah pilihan raya ni. So dia bagi kerakyatan kepada 7 orang tu. Yang mana dia bagi tahu sebab kuasa dia sebagai menteri. Dan sekarang dah terbukti dah, dunia mengesahkan sijil kerakyatan tersebut palsu. So mana tindakan? Kenapa pihak polis tak ambil tindakan? Setempoh hari telah disiasat oleh MCMC. Kerana statement saya bagi tahu sijil palsu. MCMC siasat muka aku ni. Anjing lah korang ni. Sekarang ni badan CS ni dah sahkan ni palsu ni. Bukankah ini pengkhianatan kepada negara, guys? Saya tanya dengan korang, bukankah ini pengkhianatan kepada negara? Ini khianat. Ni lepas ni santai dalam Telegram Tiwala Bot. Ini garis keturunan Player nombor 1. Maria Belen. Belen? Macam Azam Belen. Patutlah Azam Belen tak siasat. Maria Belen nama dia. Grandfather. Maria Belen Concepcion Martin. Birthplace, dokumen Melaka. Birthplace original Santa Cruz, Palma, Spain. Guys, satu-satu ni penipuan yang dilakukan. Maria Belen lahir kat Melaka, keturunan Melaka. Carlos Rogelio keturunan Penang. Omar Eli Holgado Gordon, Georgetown. Concepcion Aqueda Aranis, Penang. Nair de Oliveira, Johor. Gregorio, Kuching. Hendrik van Jevel, Melaka. Sijil palsu, dokumen palsu. So sekarang ni bila nak siasat Pudin Poka? And then saya ada baca lah berita hari ni, ada someone lah. Ada someone ni, dia, saya tak nak sebut nama lah. Dia bagi tahu kalau ada bukti heret dia pergi mahkamah. Saya pun terkejut. Kenapa pula dia melompat? Kan? Adalah someone ni lah. Dia bagi tahu kalau ada bukti heret dia pergi mahkamah. Yang kau melompat kenapa? Betul tak? Kenapa dia melompat, guys? Why?
Kita salahkan Pudin Pokar. Pudin Pokar Menteri KDN. Dia yang bagi kerakyatan. Tapi kau yang tiba-tiba mengelupur ni kenapa? Macam honey beggar. Kan? Macam honey beggar. Tiba-tiba dia pula mengelupur. Relax lah. Tak payah nak mengelupur. Orang semua cakap Pudin Pokar. Betul lah guys? Tangkap Pudin Pokar tu. Tak payah mengelupur. Ini mengelupur pula. Honey beggar bukan macam gitu. Honey beggar dia tak mengelupur. Ini bukan honey beggar ni. Kan? Relax. Tak payah nak mengelupur sangat lah. Kan? So, Pudin Pokar. Polis kena siasat Pudin Pokar. Tapi itulah nak. Payahlah kan. Semua ni beggar dah kawal. Yalah macam itu hari lah kan. Siasatan kepada Azam Belen. Polis siasat. Ada. Macam mana guys? Macam mana? Hai, tak tahulah guys. Kan salah cakap. Kita nak raya ni. Korang ingat juga nak raya ni. Hati-hati komen. Komen tu hati-hati nak raya ni. Tak nak raya ke? Kalau tak nak raya tak apalah. Oi, berapa share? Oi, 7,500 share. View baru 3,300. Teruk sangat ni. Okey. So, kita lah tak lama malam ni guys. Sepuluh santai kawan-kawan apa semua kan. Diorang lagi live depan-depan lah. Cuma semalam kita borak pasal perang Iran lah. So tak tahulah korang nampak ke tak nampak. Kita ni dah, kita di penghujung fasa keempat guys. Kita di penghujung fasa keempat. Kalau korang faham tu, kau akan berjuang all out ni. Lebih daripada kau akan buat. Lebih daripada Timor Labok ni. Kalau korang faham kita di penghujung fasa keempat. Iran dengan Israel ini semua dah ditetapkan. Perjalanan dia, perang dia. Ditetapkan, memang dah ada dah. Yang mana dia bukan pasal, yelah orang kata pasal minyak lah, pasal dunia lah, pasal Bukan. Dia bukan pasal tu. Kalau korang tengok, kau faham. Kita sedang menentang kumpulan setan lah. Ni, mereka nak menyambut kedatangan Dajjal. Dalam hutan cerita pasal Dajjal lah guys. Kita cerita pasal Dajjal. Takkan kau tak nampak? Macam Epstein File, terdedah. Tu dah buka dah. Apa yang Ustaz Auni kata dulu tu betul. Hari ni baru nampak, oh betul lah Ustaz Auni kata. Ni, yang terbaru ni Profesor Jiang ni. Kalau kau ada masa pun tengok Profesor Jiang. Kau boleh tengok Profesor Jiang cakap apa. Profesor Jiang bagi tahu. Endgame. Ni tentang endgame. Perang ni endgame ni. Endgame apa? Macam saya pernah cerita lah. Mereka dengan agenda New World Order. 20-30. One World Government, One World Religion. Tun Mahathir dah cakap dah. Kita pun sama juga. Kita sedang menentang mereka. So, siapa yang akan menang? Kita yang akan menang. Islam yang akan menang. Tapi persoalannya, kita ni dekat mana? Kau nak letak diri korang dekat mana? Persoalan dia sekarang. Tanya dalam diri masing-masing. Sebab tu hari ni, walaupun Iran dengan Israel, kita tak berperang dekat sini. Korang kena ingat, perang ni pakai proksi. Seperti mana US proksi kepada Israel. Habis Anwar Ibrahim ni. Tu. Freemason punya budak tu. Yang rambut mulut tu. Takkan tak nampak? Fikirlah guys. Fikir. Ini bukan tentang Sunni dengan Syiah lagi. Bukan. Ini tentang menentang ni.
Dajjal ni. Setan dengan Dajjal ni. Kalau kau fikirlah. Okey, saya buka soalan. Jauh lah. Saya buka soalan. Facebook lambat. Saya buka soalan. Awal lagi. PKR Parti Kunyit Rakyat lah. Soalan. Babi Brother Anwar bin Ibrahim kena ban TikTok. TikTok kena ban lah guys. Kena ban kan. Ambil lembu tu. Masuk balik. Ya. Bakokok tu. Kena ban guys. Sokok tu. Api kat belakang ada lah. Zul, tak boleh. Zul. Sekejap nak tengok dulu. Dia tak boleh dapat lagi ke? Dia kau pusing kan? Nak dapat lagi. Habis lah. Kena ban guys. Kena ban. Share. Share lu. Akaun baru TikTok. Sir Azri. Akaun baru TikTok. Sir Azri. Oh, akaun ni boleh VC lah. Ada yang koyak dengan Sir lah tadi. Saya rasa bot mulut koyak lah. Koyak guys. Stupid little boy. Mau tak koyak? Nangoi. Share. Okey. Saya buka soalan. Soalan. Sokok je, cover sikit. Sokok. Saya buka soalan guys. Lul, lampu tak terang pun belakang. Tak, cuba kalau dekatkan sikit, biar nampak. Dia tak terang pun. Ha? Lampu baru. Oh, dia auto
Oh, pakai lampu baru tu. Tu buka, try buka. Best camping, best. Ada orang tanya kan, kenapa saya suka masuk hutan? Tapi kalau kena dengan si Cion Spender bodoh tu, dia kata, buat amalan. Guys, korang ni, kalau korang pergi camping, tapi kau kena pergi tempat yang wild lah, semi wild lah, paling tidak semi wild lah. Macam tempat ni wild. Tempat ni wild. 4x4 je boleh sampai. Okay? Toilet tak ada. Bak lain ada lah, ujung-ujung lah lain. Macam U-Mobile tak dapat. U-Mobile tak dapat. Kenapa? Nature ni something yang lain macam guys, lain macam. Macam saya ni daripada sekolah suka camping. Suka camping. Jadi memang dah ni lah. Inilah hobi yang ada. Hobi yang ada dengan kawan, relax kan. Syok-syok guys, syok-syok. Boleh datang. Boleh pergi camping. Sir, apa cerita staf MOF yang mati dalam pejabat tu? Betul ke? Kita dalam Tiwa Labok, kita dah borak pasal benda ni. Ingat Guys. Takkanlah kau tak nampak benda pelik-pelik ni. Oi, seram pula. Tiba-tiba berasap. Cun dulu, Cun. Tadi Cun, ni okey lah ni. Cun. Takkanlah kau tak nampak benda-benda pelik-pelik ni semua. Kau tak nampak ke? Mustahil kau tak nampak. Kau